Selamat datang ke In Conversation with Din Syam. Satu lagi episod kita pada podcast ini yang dibawakan khas oleh Center for Corporate Communications, Universiti Teknologi Malaysia. Hari ini kita ada satu tetamu. Sentiasa tetamu saya istimewa kan? Mana ada tetamu yang tak istimewa? Kalau tak istimewa dia tak jadi tetamu. Kita ada TS Dr. Nurhaliza Abdul Wahab dari Fakulti Pengkomputeran Universiti Teknologi Malaysia. Beliau merupakan expert di UTM ni tentang blockchain. Tapi hari ini kita bukan saja nak cakap pasal blockchain. Walaupun mungkin ramai kat luar sana dah faham apa blockchain, tapi kita akan cerita lebih daripada itu, lebih daripada technical aspects of blockchain. Kita nak tahu apa sebenarnya blockchain ni boleh buat pada kita punya daily life, for example. Dan tanpa membuang masa lagi, saya perkenalkan TS Dr. Nurhaliza, yang lebih senang untuk dipanggil Liza. Sebab kita hari ni nak relax je. Betul-betul. Nak relax je. Berkaitan dengan blockchain, kita dah tengok ada AI, VR, AR, semua banyak teknologi yang sedia ada waktu tu. Okay, waktu saya masuk ke UTM tu, blockchain belum dikenali. Terutamanya di UTM lah. Okay. Tak ada orang betul-betul study dan fokus on that area. Ya, betul. So bila saya try explore, saya kata okay, saya nak masuk contohlah IoT lah, teknologi yang sedia ada. So banyak senior-senior yang dah mencuburi bidang tersebut. So orang akan argue kenapa nak buat benda yang sama. Betul. Dan daripada situ saya rasa macam, oh kenapa saya pun nak follow ada direction. Mungkin itu memang jalan yang selamat sebab kita banyak reference, kita banyak yang sedia ada kita boleh gunakan. So saya kata okey lah, baik saya ambil pendekatan di mana biar saya explore benda yang belum orang explore. Okay. So daripada situ walaupun susah, kita tak ada siapa-siapa nak kita depend kan. Kita tak ada reference dekat tempat itu kan. Betul. So daripada situ waktu tu ada Intan. Okay, Intan adalah satu government agency. Institut Tabiran Awam tu ke? Betul, bukan? Betul. Okay, kita ada projek dengan Intan di mana di situ diorang offer saya untuk IoT, Internet of Things. Tetapi diorang cakap diorang nak cari pakar blockchain. Okay, bila pakar blockchain waktu tu susah nak cari. Player blockchain di Malaysia ni mungkin masa tu boleh kira dengan jari je. Okay, jadi saya kata tak apa. Bagi saya, doktor ada ke background blockchain? Saya kata memang betul kan? Memang zero. Tapi I'm willing to learn. Saya rasa inilah semangat dia. Sebab Dr. Liza ni, dia penerima anugerah Ibu Zain untuk kategori wanita teknologi. Betul. So saya faham kenapa dapat anugerah tu. Saya faham sekarang kenapa dapat anugerah tu. Of course lah, dengan you punya pencapaian semua. Tapi maksudnya you punya vision, you punya perspektif berbeza daripada orang lain. You memang rasanya memang ada orang kata natural born researcher kot. Ke macam ada, sentiasa ada ingin tahu tu, curiosity tinggi ke macam mana? Daripada kecil ke macam mana gitu? Curious nak buat benda yang luar daripada benda orang lain buat. Dia curious tu memang ada. Tapi kalau misalnya kita stagnant, kita pergi kepada yang ramai, so the competition tu sangat tinggi. Dan orang pun tak akan suka kita tiru kerja orang kan, yang dah ada. Susah kita nak explore sesuatu teknologi yang kita buat lain sikit daripada orang sebab benda tu dah ada banyak. Ya, betul. So daripada saya nak compete dengan yang sedia ada, dan di fakulti saya juga niche area blockchain belum ada. So why don't saya yang pergi ke situ? Kalau boleh explain untuk orang saya yang non-technical, yang layman, apa yang saya faham blockchain ni, fundamental dia, contohnya kita ada satu notebook. Saya ada access to that notebook, Dr. Liza ada access to the notebook, 2-3 orang lagi ada access to the notebook. So semua orang ada access pada benda yang sama. Dan dia decentralized lah kan, macam tu dia betul. Bagi kat luar sana. Tapi pada masa yang sama, saya tak boleh nak alter apa yang Liza buat dan orang A buat, B buat. So macam tu ke? Adakah boleh di-explain begitu secara senangnya kepada orang kampung lah contohnya? Blockchain ni apa? Blockchain apa chainnya? Itulah, blockchain ni biasanya orang luar akan kata oh kenal blockchain, tapi dia more towards Bitcoin, Ethereum, kita blockchain ni cryptocurrency sahaja. So waktu mula-mula bila kita nak beri awareness kepada semula, especially penjawat awam, pelajar, even pelajar dekat UTM sendiri masih lagi takut dengan blockchain ni. Sebab dia macam sesuatu yang baru, sedangkan dia dah lama pun berada di luar. Ya, lama. Blockchain yang paling mudah kita nak kenalkan kepada orang adalah dia adalah sebenarnya database saja.
Database, okay. Database kita ada database, tetapi database ini adalah permanent. Kita tak boleh tempered dia, okay. kita tak boleh ubah dia. So sebenarnya dia related sama saja dengan database, tetapi ada perbezaan yang ketara antara blockchain dan juga teknologi blockchain dan juga database kita sedia ada. Satunya tadi macam saya kata, kita tak boleh nak tempered. Macam sekarang database kita simpan gambar, kita simpan video, kita boleh delete. There is no lock. Contoh, hari ni data apa masuk, hari ni ada. Kalau kita nak tambah add on log ke dalam database kita boleh. Tetapi log tu juga masih boleh diedit oleh orang lain pun. Betul. Dekat situ bahayanya adalah daripada security lah. And then apa lagi perbezaan yang ketara juga adalah dalam database kita tak ada susunan yang unik ataupun spesifik susunan. Kita masuk je. Orang database kita simpan. Tapi dalam blockchain disimpan dalam bentuk blok. Dan blok tu dia perlu susun mengikut kronologi. Hari apa masuk, pukul berapa masuk, dan susunan tu tidak akan bertukar susunannya. Dan tak boleh, memang itulah kalau masuk blok itu at this particular time, particular date, sampai bila itulah. Ya, betul. So kita boleh check balik dan sebagainya. Kronologi tu tak penting, history itulah kan. Yes. Dan mungkinlah saya nak tambah add on, sebenarnya walaupun orang cakap dekat Malaysia belum ada blockchain, tapi no, actually kita punya Jabatan Digital Malaysia telah membangunkan blockchain network. So memang khusus kepada semua government agency. Cuma kita baru mula, baru saja tahun ni first quarter, dan digunakan baru 2 agensi rintis lah. Dan lepas ni baru kita akan buat perasmian besar-besaran untuk bagi peluang, termasuklah UTM, sebab UTM adalah government agency juga kan. So siapa-siapa yang nak menggunakan boleh menggunakan apa yang kerajaan bagi. So maksudnya ialah what can we learn on this ialah sekarang ni beyond the coding, beyond cryptocurrency itu tadi, sebenarnya dia lebih besar daripada itu. Benefit dia. Boleh ke saya kata transparency? Dia transparent. Maksudnya sistem itu, blockchain itu transparent. Orang boleh check. Contohnya sekarang degree. Saya mengaku, saya ada degree ini. Di universiti mana? Universiti UTM. Masuk UTM tengok tak ada pun sebab kronologi kan. Adakah begitu? Saya faham betul ke saya salah faham? Tentang antara salah satu tadi memang buat kajian blockchain ya. Explain aku tahu. Sebenarnya tadi macam saya bagi perbezaan antara database biasa dengan blockchain punya database teknologi, antaranya dia permanently. Dan selain daripada tu, teknologi blockchain ada banyak sebenarnya, decentralized, dan antara salah satunya ada transparansi ni lah. So perkara yang menarik minat saya juga dalam teknologi blockchain ni adalah transparent. Semua orang dekat dunia ni kita nakkan transparansi. Tapi macam tak ada privacy pula gitu. Macam semua orang boleh check saya punya background ke macam mana. Betul. Contohlah kalau kita nakkan kepercayaan, kita nak minta kerja, kita kena percaya dia syarikat. Betul. Kalau kita nak berkawan dengan orang, kita kena percaya. Sama juga dengan teknologi. Teknologi yang kita nak pilih, kita perlu percaya. So blockchain offer that, which is transparency, akan give trust kepada pengguna. Tapi macam tadi kata, kalau semua orang nampak, ya betul. Saya pernah juga explain kepada orang yang non-technical. Dia adalah business related person. Dia kata dia nak melabur dalam cryptocurrency. Sebab dia kata, dia ingatkan blockchain ni adalah cryptocurrency. So dia kata, berbeza ya. Cryptocurrency ni adalah aplikasi saja daripada teknologi blockchain itu. Betul. Jadi saya cakap, dia berpangkat Datuk. So Datuk, kalau misalnya Datuk nak go kepada cryptocurrency, duit Datuk, apa yang Datuk buat, semua orang akan tahu. Berapa baki, pergi ke mana duit tu dalam cryptocurrency. Dalam bahasa kasar, Datuk tak boleh cuci duit Datuk kalau pakai blockchain. So dia sangat transparent. Ya betul. Tapi bagus lah kan? Ya betul, bagus. Tapi daripada segi privacy wise, orang akan cakap, alamak, saya tak nak orang tahu baki duit saya. Macam bank kita sekarang, Maybank ke CMB ke kan, orang takkan tahu nilai kita ke mana kita spend. So in term of privacy tu tak ada. Tetapi blockchain ada bantu in term of namanya in term of kita bantu dia supaya dia private. Sampai sekarang, kalau kita tahu buat kajian Google, siapa yang memperkenalkan blockchain?
namanya Satoshi Nakamoto. Siapa dia? Sampai sekarang kita tak tahu who is Satoshi Nakamoto. Sebab tahu nama je. Background semua tak tahu ke apa? Nama pun kita tak tahu, adakah dia individu ataupun company ataupun the network ataupun the group of people yang buat that technology. Disebabkan dia nak bantu untuk jaga the privacy of the ownership dari kat situ. Wow. So kita panggil dia sebagai anonymous identity. So dia bantu untuk privacy masih dijaga. Tapi pada masa yang sama, benda yang perlu ditahu, contohnya kronologi tadi, kalau kita melabur ataupun saya nak ada business partner dengan si A, si B, Datuk A, Datuk B ni, kita tahu duit dia datang daripada mana, berapa lama dah dia ada. So itu kita boleh tahu kan. Cuma beyond that tak ada lah. Kita hanya kenal dia daripada segi dia punya public number saja. Then dia tahu okay, that is the identity. Baki dia berapa, apa yang dia buat, semua daripada situ kita boleh tengok. Tapi that public identity tu kita tak tahu that is belong to Datuk siapa. Datuk A, understand. Kita tahu dia punya history ke, dia punya all the architecture of the financial statement dia ke apa whatever, tapi kita tak tahu ni siapa actually, dia ni siapa. Okay, alright. Ni banyak semua nak tanya lagi, tapi saya rasa kita patut stop dulu untuk part pertama ni. Kita akan sambung untuk part kedua bersama Dr. Nurhaliza, pakar blockchain UTM.